Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Selamat datang ke saluran Bantuan MY. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Bantuan MY sebagai sumber rujukan maklumat bantuan dan inisiatif kerajaan yang sahih dan terkini. Untuk video kali ini, kita bawakan satu makluman penting berkaitan pembayaran sumbangan tunai rahmah atau STR yang dinantikan oleh ramai penerima. Hari ini merupakan tarikh rasmi pembayaran STR. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, apa yang ingin dijelaskan dalam video ini ialah berkaitan penggiliran dan pemeringkatan pembayaran kerana masih ramai yang keliru mengapa ada yang sudah menerima bayaran dan ada yang masih belum. Pertama sekali, untuk penerima yang membuat tuntutan secara tunai di kaunter Bank Simpanan Nasional. Bermula hari ini, penerima boleh hadir ke mana-mana cawangan BSN untuk pengeluaran tunai. Proses adalah seperti biasa dan boleh dilakukan mengikut waktu operasi cawangan. Namun untuk makluman semua, pembayaran STR dilaksanakan secara berperingkat. Ini bermaksud tidak semua penerima akan menerima bayaran pada hari yang sama walaupun pada tarikh rasmi pembayaran. Bagi hari pertama pembayaran, kebanyakan penerima yang mula menerima bayaran adalah dalam kalangan pengguna BSN. Walau bagaimanapun, tidak semua pemegang akaun BSN akan menerima bayaran serentak. Jika semakan di perbankan dalam talian atau mesin ATM masih belum menunjukkan sebarang kemasukan, ini bermaksud giliran pembayaran anda belum sampai. Ini bukan satu kesilapan atau masalah, sebaliknya ia adalah sebahagian daripada sistem pembayaran berperingkat yang telah ditetapkan. Untuk pengguna bank selain BSN seperti Maybank, CIMB dan bank-bank lain, kebiasaannya pembayaran tidak berlaku pada hari pertama. Situasi ini adalah selari dengan pelaksanaan pembayaran STR sebelum ini. Oleh itu, jika anda pengguna bank selain BSN dan masih belum menerima bayaran hari ini, keadaan ini adalah normal. Semua penerima disarankan untuk membuat semakan status pembayaran melalui portal rasmi MySTR. Log masuk ke akaun MySTR dan periksa sama ada status bayaran anda berada dalam proses atau belum dikreditkan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang maksud pemeringkatan pembayaran. Ramai yang masih keliru dengan istilah ini, jadi penting untuk difahami dengan jelas. Pemeringkatan pembayaran berlaku dalam dua peringkat utama. Peringkat pertama ialah penyaluran dana daripada kerajaan kepada pihak bank. Proses ini sendiri dilakukan secara berperingkat mengikut bank. Peringkat kedua pula ialah pengagihan dana oleh pihak bank kepada akaun penerima. Proses ini juga tidak berlaku serentak dan tertakluk kepada giliran dalaman bank masing-masing. Ini bermaksud walaupun tarikh pembayaran telah bermula, kemasukan ke akaun penerima bergantung kepada kedua-dua peringkat ini. Sebab itu ada penerima yang menerima awal dan ada yang menerima sedikit lewat. Penting untuk difahami bahawa menerima bayaran lewat bukan bermaksud anda tercicir daripada STR. Selagi status kelayakan adalah lulus, bayaran tetap akan dikreditkan mengikut giliran yang ditetapkan. Tarikh pembayaran kali ini juga boleh dianggap awal kerana ia bermula sebelum musim perayaan Tahun Baharu Cina. Disebabkan itu, proses pemeringkatan mungkin mengambil sedikit masa terutamanya bagi bank selain BSN. Kesimpulannya, kepada semua penerima STR, diminta untuk bersabar dan terus membuat semakan melalui saluran rasmi. Jangan mudah terpengaruh dengan khabar angin atau maklumat tidak sahih. Semoga penjelasan ini membantu anda memahami situasi pembayaran STR dengan lebih jelas. Terima kasih kerana menonton dan terus bersama Bantuan MY untuk kemas kini bantuan terkini.